Okey, jom kita fikirkan satu soalan yang agak provokatif. Ganjaran ni kan, alat yang kita selalu guna untuk bagi orang semangat. Tapi macam mana kalau sebenarnya ia lebih banyak bawa masalah daripada kebaikan? Cuba fikir, dunia kita ni macam berjalan atas satu janji yang simple. Kat sekolah, buat kerja bagus dapat ganjaran. Kat office, kerja kuat dapat bonus. Kat rumah pula, siapkan kerja rumah dapat upah. Benda ni dah jadi macam darah daging kita. Sampaikan kita tak terfikir pun nak soal. Inilah dia janji tu. Menurut Alficon, inilah strategi nombor 1 kita, nak didik anak, ajar student, urus pekerja. Senang je kan? Satu urus niaga yang mudah. Awak capai sesuatu, awak dapat sesuatu. Dan inilah soalan paling besar yang kita nak rungkai hari ini. Macam mana kalau keseluruhan pendekatan ni salah? Macam mana kalau sistem umpan yang kita guna ni bukan setakat tak berkesan untuk jangka masa panjang, tapi ia sebenarnya merosakkan minat semula jadi seseorang? Okey, jom kita bedah siasat sikit macam mana mesin ganjaran ni berfungsi. Ia dibina atas satu teori tingkah laku yang sangat asas. Dan teori ni mungkin akan buat anda terkejut bila tengok kat mana lagi ia selalu diguna pakai. Nampak tak persamaannya? Memang ketara kan? Alficon cakap, kita selalu motivasikan manusia, anak-anak kita, staf kita, guna logik yang sama macam kita latih haiwan peliharaan. Kita guna teori motivasi yang datangnya dari haiwan makmal. Soalannya sekarang, adakah kita ni semudah tu? Okey, mesin ganjaran ni nampak macam menjadi pada mulanya. Ialah orang akan patuh untuk jangka pendek. Tapi bila kita tengok betul-betul, kita akan mula nampak ada yang tak kena dengan sistem ni. Ada kos-kos tersembunyi yang kita tak sedar. Jadi, inilah dia kos tersembunyi ganjaran. Ia bukan setakat tak berkesan tau, ia boleh jadi sangat merosakkan. Cuba fikirkan ni. Banyak sangat kajian tunjukkan ganjaran boleh bunuh minat semula jadi seseorang. Benda yang dulu seronok dibuat, tiba-tiba rasa macam kerja. Lepas tu, ia buat kita cenderung ambil jalan mudah, elak cabaran. Sebab apa? Sebab fokus kita dah lari. Daripada kualiti kerja, kita cuma fikir pasal upah je. Petikan ni memang kena tepat pada sasaran. Benda yang dulu kita buat sebab seronok, sebab minat, sekarang rasa macam satu beban. Kena buat sebab nak dapatkan sesuatu. Hilang dah feel dia. Visual ni pula, memang cantik sangat gambarkan idea ni. Rasa ingin tahu tu macam pokok yang hidup. Ia perlukan baja, perlukan jagaan, bukan sogokan. Bila kita terlalu fokus pada benda luaran macam grade dan anugerah, kita sebenarnya mungkin tengah meracuni akar motivasi semula jadi tu. Jom kita tengok pula ganjaran yang paling popular dalam pendidikan, grade dan markah ujian. Kita selalu anggap benda ni sebagai kayu ukur yang objektif untuk pembelajaran. Tapi betul ke? Ni satu statistik yang memang agak mengejutkan daripada kajian yang Cohen petik. Ia tunjukkan yang markah ujian standard ni kebanyakannya lebih mencerminkan latar belakang keluarga pelajar berbanding apa yang betul-betul jadi dalam kelas. Ini betul-betul mencabar idea yang ujian ni adil untuk semua orang. Jadi, kalau ujian ni lebih banyak ukur pasal hafalan dan kelebihan latar belakang, apa yang kita terlepas pandang? Inilah masalahnya. Kita ukur benda yang senang nak diukur, tapi kita abaikan kemahiran yang paling penting untuk masa depan. Berfikir secara kritis, jadi kreatif dan pandai bekerjasama. Dan ini bukan cakap-cakap kosong tau. Kajian macam ni dah sah kan? Bila pelajar terlalu obses dengan grade, mereka akan cenderung pilih jalan senang. Mereka akan elak subjek yang mungkin menarik tapi susah sebab apa? Sebab takut risiko pada PNGK mereka tu terlalu tinggi. Cuba tengok ni. Macam inilah rupa pemahaman yang sebenar. Ia kompleks, berselirat, penuh dengan kaitan antara satu idea dengan idea lain. Macam mana kita nak sumbat semua kekayaan ni dalam satu huruf je? A ke B ke? Grade cuma bagi gambaran yang cetek sangat. Okey, kalau ganjaran dan grade ni banyak masalah, apa alternatifnya? Jom kita beralih pula pada apa yang betul-betul jadi enjin kepada pembelajaran yang sejati dan berkekalan. Kuncinya adalah motivasi intrinsik. Ia adalah keinginan yang datang dari dalam diri kita sendiri. Bila kita buat sesuatu sebab kita betul-betul minat, sebab kita curious, atau sebab kita enjoy, itulah dia enjin pembelajaran yang paling power sekali. Menurut satu teori ni, teori penentuan diri, motivasi intrinsik ni akan subur bila 3 keperluan asas psikologi ni dipenuhi. Pertama, autonomi, kita rasa kita ada pilihan dan kawalan. Kedua, kompetensi, kita rasa kita mampu dan makin mahir. Dan ketiga, hubungan, kita rasa ada connection dengan orang lain, rasa dihargai. Bila 3-3 ni ada, motivasi tu akan datang secara semula jadi. Dan inilah bezanya. Cuba lupakan bilik darjah yang mana cikgu cakap dan murid dengar je.
Bayangkan satu ruang yang hidup, yang dinamik. Kat sini, pelajar bukan lagi pendengar pasif. Mereka adalah pencipta yang aktif. Bekerja sama dalam projek yang ada makna dan digerakkan oleh enjin paling kuat dalam diri mereka. Rasa ingin tahu mereka sendiri. Jadi, bila kita dah faham apa enjin sebenar pembelajaran ni, macam mana kita boleh bayangkan semula tujuan pendidikan? Ini bukan setakat ubah sikit-sikit tau. Ini perubahan cara kita berfikir secara keseluruhan. Jom kita tengok perbandingan ni. Model lama, model tradisional, ia lebih kepada bagi maklumat dan dapatkan jawapan yang betul. Tapi model progresif pula, ia pasal membina pemahaman dan pupuk minat. Matlamat dia dah berubah daripada berapa bagus prestasi awak kepada sejauh mana awak berminat. Dan inilah perubahan cara fikir yang paling penting. Daripada kita sibuk kejar buah pencapaian tu, kita kena fokus siram akar pembelajaran tu sendiri, iaitu rasa ingin tahu dan minat. Bila pelajar betul-betul seronok belajar, pencapaian yang hebat tu akan datang sendiri secara semula jadi. Ia bukan lagi matlamat utama, tapi satu hasil sampingan yang sangat bernilai. Dan kita tamatkan kupasan kali ini dengan satu soalan untuk anda renungkan. Macam mana kalau matlamat sekolah tu bukanlah untuk menang, tapi untuk belajar cintakan proses perjalanan tu sendiri? Mungkin di situlah letaknya kunci kepada motivasi yang sejati dan pembelajaran sepanjang hayat.